Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian menu air diet kad sugar hari ini ialah teh lemon suam. Lemon suam ni banyak kebaikannya. Selain daripada vitamin C, ia juga boleh meningkatkan metabolisme, mengurangkan risiko strok dan sakit jantung, memperbaiki sistem pernafasan, dan ia juga adalah anti-kanser yang baik. Cara membuat teh lemon cara saya ialah mula-mula potongkan lemon dan perahkan ke dalam cawan. Kemudian tambahkan untang teh, masukkan air panas dan biarkan teh dan lemon berpadu. Ingat, no sugar ya, sebab konsep kita ialah menu air diet kad sugar. Rasanya akan ada sedikit pahit di hujung lidah. Itu adalah ubat yang terdapat di dalamnya. Teh lemon panas adalah satu menu kad sugar yang paling saya suka kerana dia mempunyai banyak khasiatnya. Terima kasih. Semoga hidangan ini menjadi inspirasi kepada anda untuk kita berdiet, dan saya doakan semoga anda semua gembira, ceria, bahagia di samping keluarga dan ibadah bulan puasa pada hari ini. Jumpa lagi dengan menu-menu lain esok. Bye.